pembukaan untuk bulan Mei, pembukaan bulan 5 pada dengan achievement terbaru. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. So, alhamdulillah, inilah pada punya achievement terbaru. Ni semua hasil daripada korang juga, sebab korang yang selalu tolong. Pada tanpa saya punya penguat semangat saya, macam korang dah tahu, saya takkan berjaya untuk apa saya punya benda ni. Hi guys, pada here pergi ke Malaysia kedai saya Farida. Sekarang alhamdulillah, this is pembukaan untuk bulan Mei, pembukaan bulan 5 pada dengan achievement terbaru. Alhamdulillah, achievement bulan 4 pada dapat keluarkan kereta baru. Dan achievement bulan ni, bulan 5 pada dapat pula kunci untuk pembukaan pada punya atau preparation pembukaan pada punya kedai lah, insyaAllah. So saya pun tak tahu saya akan buka kedai ke, saya akan buka apa, korang kena tengok aja sendiri, kan. So korang doakan semoga saya dipermudahkan segala urusan. So korang, this is the day untuk saya ambil kunci, dan this is the day juga untuk saya beli barang lah dan prepare apa yang patut. Okay, so korang doakan saya semoga dipermudahkan segala urusan. Walaupun tak semua orang yang suka kita, orang yang love dengan kita, orang yang suka dengan kejayaan kita, tak semua orang suka, majority. So macam 10% je yang suka dengan kita punya kejayaan, selebihnya 90%, 80% tu orang yang tak suka dengan kita punya kejayaan. So saya ikut suka, saya pun tak mau nak cakap apa, sebab saya rasa I know what I'm doing. Tu daripada kacang orang putih. So faham nak? Tak bisa bahasa Inggeris. Korang yang mana yang still support saya, yang mana yang still tengok video saya, yang mana yang still yang mana yang still tak komen buruk-buruk pasal saya, sebab yelah, tak tahulah, saya memang stop overthinking. Okay, so korang dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, jom teman saya ambil kunci. Okay korang, so benda yang nak digembar-gemburkan, sekarang Farida sampai betul-betul depan kedai Farida. Aduh, kedai ke office. So kita dah sampai dengan muka tak make up, tak sempat kita buat review tadi. So jomlah kita hari ni nak ambil kunci. Let's go. Okay korang, so finally Farida pun dah dapat agreement dah, dan Farida pun dah ambil kunci dah. Jom kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. So korang, alhamdulillah, inilah Farida punya achievement terbaru. Mungkin achievement sebelum kahwin ke, mana tahu kan. Ada sebelum kahwin, imagine kot lah. Okay, so sekarang kita dah ada, ini Farida kira sebagai kedai Farida lah, ataupun HQ Farida lah. So mana tahu kot nanti saya boleh jadi macam belestrap, boleh jadi macam saya punya leader ni, kan ada pekerja. Saya pun memang sangat-sangat mengidamkan benda ni yang sangat lama dah, dan saya pun nak korang tengok juga sama ada ni kedai ke, ni yang umum untuk saya orang baru ke, ataupun saya nak buka butik ke, kedai makan. Semoga dia makan atas ni kan. So korang doakan saya semoga dipermudahkan segala urusan dalam apa jua yang saya buat lah. So benda ni pun saya dah bagi tahu kat mak saya, tapi saya yang lain tak tahu, mak saya je tahu. InsyaAllah ni pun saya dapat ni pun kosong, sebab bukan senang kan kita nak dapat kan. So bila dapat kosong ni, macam-macam benda yang Farida nak kena settle kan. Macam Farida nak kena sediakan aircon kat sini, dan Farida nak kena sediakan sofa kat sini kan. Bawa dalam sebab efek kan. So mungkin Farida akan tunjuk dekat korang video Farida menghiaskan. So korang lah teman-teman Farida hias ni. Siapa-siapa nak bekerja dengan saya part time, menghias saya punya office, bolehlah bagi tahu saya, okay? So kita nak tengok dulu layout dia, kita nak tengok dulu bentuk dia macam mana kita nak hias. Sebab Farida tak kena ambil idea lah, sebab kita sendiri perempuan yang kita sendiri boleh buat. Cuma kalau berduit banyak, mungkinlah kita akan ambil. Sebab Farida kan buat simple-simple saja, memang sekadar bagi ada je. Alhamdulillah lah, at least ada kan. So kenapa aku tengok Farida pada tadi tak buat kimpang semua, sebab Farida nak kena settlekan TNB dengan ayah. Kalau saya pun tak tahu lagi benda ni akan berjaya ke tak. Ni semua hasil daripada korang juga, sebab korang yang selalu tolong Farida edit video, letak dekat TikTok kan, untuk naikkan lagi
risiko. Bagi Farda sangat risiko nak buka. Tapi bila lagi Farda nak try untuk ada, untuk ceburi risiko ni kan. Kalau Farda tak try sampai bila-bila Farda tak akan boleh buat. Betul tak? So Farda try, insyaAllah. Farda pun mengharapkan dengan doa mak ayah Farda, doa pemimpin, doa korang lah. Mungkin itu je lah daripada Farda. Kita akan ke beli barang pula. Korang pun kena termasuk beli barang. Let's go. Okay korang, so finally Farda pun dah siap dah. So kita pun dah sampai dah dekat mana? Dekat kedai yang Farda cakap lah. Kedai untuk Farda beli barang. Kita nak deko kita punya office lah. Office apa ke? HQ ke tak tahu lah. Kita pun office ke, HQ ke, butik ke, kedai ke, apa kan. So kita dah sampai dekat sini. First kali tempat Farda datang dekat Lavino Puchong. So jom kita keluar tengok dulu. Let's go. Okay korang, so hari ni adalah hari yang sampainya sofa saya. Nampak Lala move tu? So hari ni hari yang sampai saya punya sofa. So kita tengok hari seterusnya apa lagi kan. Let's go. Full ya, kereta Farda memang full. Belakang semua barang-barang full. Sampai ke bawah tu. Ni semua barang-barang office. So korang, lepas je settle Farda dah beli barang semua. Farda pun dah banyak sangat dah beli barang. Tak, dan kiranya Farda tak beli tu sekaligus lah. Farda beli contoh 2-3 hari sekali beli yang ni. Kiranya tak jumpa lah kan barang-barang kalau sekaligus. Nak beli sekaligus tu memang sangat-sangat tak sempat. Okay, dengan nak kerja lagi, dengan nak review lagi kan. Okay, so korang, saya pun dah beli banyak sangat dah. Iaitu kita ada paper, kita ada juga kapet lagi, and Farda beli lagi cermin untuk dekor. Kita ada lagi macam-macam lah, pelapik mat kaki pun semua ada. So Farda pun tak tahu apa sangat yang Farda beli sampai banyak dah. And kita slow satu persatu, sikit demi sikit Farda beli, and Farda record dekat Ampol. Macam sofa pun Farda dah beli dah. Kan Mami dah beli sofa kan? So Farda pun dah excited. Kita tinggal nak tunggu pasang je. Sebenarnya kunci dah dapat dah, tinggal nak pasang je kan. Tapi itulah, Farda tak sempat lagi. Ini dah hari ke-3 Farda dapat kunci, tapi Farda tak sempat lagi nak ke pasang semua tu. Sebab Farda tengah cari bibit untuk cuci dulu semua, bagi bersih-bersih, barulah Farda akan masuk untuk menyimpan, untuk pasang, dan day by day busy kat situ lah. Okay, so korang, saya minta maaf kalau saya tak dapat nak teruskan lagi. Yang penting saya minta korang doakan saya, semoga saya dipermudahkan segala urusan, saya berjaya dunia akhirat. Sebab saya rasa macam ni achievement yang berisiko untuk saya. Sebab saya nak tukar daripada bidang saya sekarang ke bidang bisnes. So mungkin lepas ni kita akan more lagi busy, nak handle itu, nak handle ini. Dan korang doakan semoga saya dapat capailah apa yang saya nak kan. Thank you so much. So korang, saya pun dah excited. Saya minta maaf kalau terkurang daripada saya. Saya minta maaf juga kalau konten ini agak membosankan. Tapi ini adalah konten achievement saya lah. Walaupun itu sesimpel-simple achievement, tapi dia sangat bermakna untuk Farda, dan dia sangat bermakna untuk journey Farda akan datang. Okay, so korang, itu je lah konten kita pada kali. Kita jumpa pada next konten. Bye-bye. Jumpa pada next part 2 untuk korang tengok Farda Deco. Boleh? So bye-bye korang. Assalamualaikum.